Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru besar di SK Fedan Cemai mengucapkan selamat bertugas kepada Cikgu Nurul. Semoga Cikgu Nurul dapat meneruskan kecemerlangan di sekolah yang baru di SK Fedan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan dan kasih sayang yang cikgu bagikan kepada saya, dan saya juga minta maaf kalau saya ada silap kata ke atau kasar dengan cikgu. Cikgu sentiasa sihat dan semoga berjaya kat tempat baru lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ucapan buat Cak Nurul, selamat bertugas di tempat baru. Semoga ceria-ceria selalu, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah sentiasa. Buat Kak Nurul, selamat maju jaya di tempat baru. Semoga sihat selalu. Syah wakil daripada suami, anak-anak, minta maaf andai ada kata yang kita orang pernah buat akak terasa hati. Mohon ampun dan maaf. Semoga akak baik-baik je kalau kat mana pun akak berada. Salam sayang daripada Haira dan Adi. Assalamualaikum Cikgu Nurul. Kami doakan semoga Cikgu Nurul teruskan kecemerlangan di sekolah baru, sentiasa sihat dan jangan lupa kami di sini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi kepada Kak Nurul, semoga selamat di sekolah baru, berbahagia bersama keluarga dan semoga sukses.